berapa lah, tak ingat lah. Tapi dalam streak 365. Kita hari ni 15 hari bulan 8. Kita buat LSD 21 km, zone 2, maksimum 149 lah average. So sekarang aku tengah standby pakai kasut. Lepas tu kita terus pergi lari lah. Targetnya 8.30 start. Ada lagi 6 minit warming up kejap, sebab kita akan buat easy. So aku tak perlu warming up lama sangat, sebab memang easy run je. Tapi sebabkan aku nak lari jauh, so kita warming up sikit dalam 5 minit. So kita dah terus boleh warming up punya lari lah. Tapi masukkan juga dalam mileage aku punya tu lah, kira sekali juga 21. So plan dia, kita bawa satu air. Kita akan lari 5 km dan aku akan update lah. Okay, aku bawa satu air, satu pack air. Satu air tu untuk 5 minit, 5 km, 5 loop. So lepas pada tu aku akan berhenti dekat water station ni. Water station ni aku buat sendirilah, aku buat dengan kereta kan. Aku berhenti water station ni untuk tukar pack air. Aku ambil pack yang kedua. So kita lari lagi 5 km. So sebelum ni aku tak dapat buat 3 jam sebab aku kena berhenti minum air apa semua. Tapi kali ni kita try tukar strategi. Kita pakai apa, waste punya bag ni. Kita letak air tu dalam bag ni. Jadi kita akan sip sikit-sikit sepanjang kita lari 5 km. So sebenarnya aku bawa honey tau, madu. Tapi madu tu aku tertinggal. Aku harapkan aku tak bong lah. Kita tengok macam ni, insyaAllah tak ada apa. Kalau macam nak bong, aku terpaksa berhenti kedai mana-mana, beli air manis lah. Yang lagi manis ataupun aku pergi je stesen minyak depan ni untuk beli air ataupun makanan yang manis-manis sikit lah, untuk sedap sikit rasa badan. Jadi jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, okay, kita dapat 5 km, average heart rate 140, average pace 848. Let's go. Kita sambung lagi 16 km. Let's go. Dan 10 km, average heart rate 140, average pace 858. Masa 1 jam 29 minit 53 saat. So masih lagi dalam projection. Maksudnya sejam setengah tu aku boleh dapat 10 km. So 3 jam aku boleh dapat 20 km. So balance 1 km tu 10 minit. So dalam 3 jam 10, 3 jam 20. Kita ada lagi 11 km. Let's go guys, let's go. 10.7 average 140, pace 857. Kita ada orang belanja bunga api guys. Tengah-tengah lagi ada bunga api. Okay, habis dah. Aku dah tengok lama ni. Lepas tu aku cakap, ish, lamanya nak buat video. Aku dah agak lah, buat video mesti habis. By the way, settle. Jom sambung. Yeah, firework. Hehehe. Tak nampak. Bisa nampak ada bangunan. Pergi sebelah sini sikit. Tak lama. Yang first aku ambil ni tak lama kan. Nampak. Test untuk Merdeka kot. Habis. Jom kita sambung lagi. 15 km. Average heart rate 140, average pace 903 guys. Okay, aku saja jalan sebab depan ni gelap sikit, takut tak nampak buat video. So kita dah melepasi marker 15. Marker 15 ni aku ada reward sikit. So bila aku sampai marker 15 ni aku dapat reward lah. Aku dapat makan Coco Crush punya bar. Hehe. Jadi kita nak makan. Aku nak pergi sampai dekat water station. Aku nak ambil air makan ni. Kalau kita tambah sikit tenaga sambil-sambil nak ada benda yang nak mengunyah. Untuk projection aku masih lagi dalam projection. Aku punya maksimum masa aku target 3 jam 15 minit. Sekarang pace 94 minit. Untuk buat pace masa 3 jam 15 kita kena buat 9.15. So aku ada banyaklah buffer time. So
So kita ada 6 km lagi, InsyaAllah dapat kita hari ni, InsyaAllah berjaya. Jom kita teruskan guys. Teman aku lagi 6 km, lepas tu kita ride kita punya workout hari ni guys. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke 20 km. Korang tahu tak, dalam larian ni bukan larian untuk mula. Ya betul, kita nak mulakan larian tu memang sangat susah. Nak keluar, nak pakai kasut. Tapi bila kita dah mula 5 minit pertama, benda tu memang kita akan sambung je. Tapi bagi aku, dalam larian adalah menyudahkannya. Tambah-tambah 1 km terakhir ni guys. Aku rasa tadi aku nak lari 20 km, aku rasa alah, tak ada apa lah. Sebab tiap-tiap minggu aku buat 20. Tapi bila dia tulis you have run 20 km, aku tu rasa cepatlah, aku nak rehat. Yes, aku nak mandi ais. Tu je dalam kepala aku fikir. Tapi sama juga, dalam apa jua keadaan, kita kena mulakan daripada bawah. Kalau aku tak mulakan 1 km, 2 km, 3 km, dia tak akan datang 20 km guys. Itu je. Dia tak akan datang 20 km. Dia akan datang 1 km dulu. Dia akan datang 2 km. Sampailah untuk dapat 20 km macam ni. Aku tak hebat guys untuk lari 20 km, 21 km half marathon, 21.1 setiap minggu. Aku bukannya orang yang hebat, tapi aku ada mentaliti yang aku kata aku nak capai sesuatu, iaitu aku nak buat ultra. Bulan 1 ni dekat UiTM Ultra aku nak finish. Aku nak buat benda tu. Dan aku pastikan InsyaAllah, kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya ketentuan, aku finish dengan strongnya, InsyaAllah guys. Jadi jom kita tamatkan lagi 1 km. Let's go. Alhamdulillah guys, kita dah habiskan 21.1, average pace 8 minit, masa 3 jam 12 minit. Settle. Kita dah habiskan kita punya 21 km. So sekarang fasa untuk recovery. Buat recovery guys. Wajib, recovery ni wajib buat. Maknanya kita tarik balik urat kan. Tadi kita dah lari 3 jam 10 minit kita lari. Kita bagi urat kita selesa balik. Malam ni kita roll balik kita roll balik kita punya betis apa semua paha kan. Ni dekat rumah aku hampa Tika. Sebelum aku naik tu, aku settlekan dululah sebelum aku naik kereta kan. Aku tak nak bila aku naik kereta badan aku mengejut berhenti. Aku dah nak recovery tu lambat. Jadi cara aku, lepas pada aku lari, aku akan relax kejap macam ni, santai, tepuk-tepuk paha. Macam tu bagi badan ni rasa longgar-longgar lagi. Tak adalah rasa rasa tegang sangat urat. Siapa yang selalu buat aktiviti ni tahulah, kita buat balik something yang kita rasa macam wah sedapnya. Yang faham je faham lah. Okay guys, alhamdulillah settle lagi ni. 21 lagi sekali aku beritahu untuk LSD minggu ni. Terima kasih sudi tonton sampai ke akhir video. InsyaAllah kalau diberikan kekuatan, aku akan terus post dan update dekat dalam channel ni lah. Okay, jadi kita jumpa lagi next video. Road to 100k UiTM Ultra guys. Okay, see you in the next video guys. Assalamualaikum. Jangan lupa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.